Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosmani binti Muhammad Taib. Dalam video kali ini, saya akan membincangkan tajuk Sejarah Perkembangan Sistem Ejaan Rumi, iaitu Sistem Tulisan Rumi zaman British dan Sistem Tulisan Mabin. Mari kita lihat sistem ejaan Rumi yang wujud pada zaman British. Yang pertama ialah ejaan Wilkinson, yang kedua ejaan Za'ba dan yang ketiga ejaan Fajar Asia. Sistem ejaan R.J. Wilkinson 1902. Wilkinson merupakan seorang pegawai pemerintah Inggeris. Beliau telah menyusun sebuah kamus yang berjudul Malay English Dictionary setebal 1,300 halaman bermula tahun 1895. Sistem Wilkinson penting bagi persekolahan Melayu di negeri-negeri Melayu bersekutu atas arahan pemerintah ketika itu. Sistem ini merupakan pembaikan daripada sistem ejaan yang digunakan dalam Kamus Maxwell. Kamus Maxwell banyak menerapkan kaedah tulisan Rumi Syllaber, kaedah baba peranakan dan kaedah tulisan Rumi Melayu Belanda. Ciri-ciri sistem ejaan Wilkinson. Ejaan tuan dalam buku Malay Grammar karya R.O. Winston 1914 bahawa ejaan sebenar adalah tuan, iaitu T-U-A-N dan bukan T-U-W-A-N, dan ia I-A bukan I-Y-A. Seterusnya, perumian harafiah memadankan huruf Jawi dengan huruf Rumi yang sesuai. Contohnya, huruf Ba dipadankan dengan huruf B. Perumian fonetik mengikut bunyi, pemadanan huruf Arab dengan huruf Rumi yang mempunyai bunyi yang sama. Contohnya, Ba Alif digantikan dengan BA. Guna rangkap konsonan CH bagi bunyi C, SH bagi bunyi SY iaitu yang sekarang, KH, NG, NY, TH, DB dan DZ. Seterusnya, sistem ini lebih kepada transliterasi daripada Jawi kepada Rumi, menerapkan huruf-huruf vokal A, I taling, I pepet, I, O dan U. Ejaan yang kedua adalah sistem ejaan Za'ba. Gelaran lain bagi sistem ejaan ini ialah ejaan sekolah. Sistem ini merupakan penambahbaikan daripada sistem ejaan Wilkinson. Beliau menyusun semula sistem ejaan Rumi dan disiarkan di Daftar Ejaan Melayu Jawi Rumi 1949. Sistem ini bertujuan untuk memantapkan lagi sistem ejaan Rumi dalam bahasa Melayu. Menurut Hashim 2006, Za'ba merupakan orang Melayu pertama yang menyusun sistem ejaan Rumi bahasa Melayu di Malaya. Ciri-ciri sistem ejaan Za'ba. Yang pertama, antara pembaharuan yang dilakukan ialah beliau membahagikan huruf bahasa Melayu kepada dua, iaitu huruf saksi dan huruf benar. Yang kedua, huruf saksi merupakan A, E, I, O dan U, manakala huruf benar merupakan 21 huruf konsonan. Yang ketiga, sistem ini mempunyai 40 peraturan. Yang keempat, perkataan yang mengandungi huruf Ga dan Nga secara berderet dalam Jawi ditulis dengan 2 G dalam tulisan Rumi. Sebagai contoh, mangga, manggis, longgar dan langgar. Yang kelima, kata dasar yang awalannya bermula dengan huruf B dan P akan mengubah awalan P dan M bagi menyepadukan kata dasar yang berawalkan huruf I, M, N, NG, NY, R, W dan Y. Contohnya, pelawat. Yang keenam, perkataan yang dipinjam daripada bahasa Inggeris yang telah diasimilasi sepenuhnya dieja dalam bahasa Melayu. Contohnya, sama dan report. Yang ketujuh, perkataan-perkataan asal yang berawalkan A, E, I, O, U, G, H dan K akan mengubah imbuhan P dan M menjadi peng dan meng. Contohnya, pengikut dan penggali. Yang ketiga, sistem ejaan Fajar Asia.
Sistem ini diperkenalkan oleh pemerintah Jepun dalam majalah Fajar Asia. Menurut Muhammad Salihuddin 2016, sistem ini wujud semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Namun, setelah berakhir pendudukan Jepun di Tanah Melayu, ejaan Za'ba telah diguna semula. Tujuannya adalah menyeragamkan penulisan ejaan Rumi Melayu pada ketika Sumatera dan Malaya disatukan di bawah satu pemerintahan. Sistem ini mengekalkan penggunaan konsonan daripada sistem ejaan Wilkinson dan Za'ba, tetapi menggunakan vocal opposition kecuali OE digantikan dengan U. Seterusnya, mari kita lihat pula sistem tulisan Mabim. Apa itu Mabim? Mabim ialah sebuah badan kebahasaan serantau yang dianggotai oleh 3 buah negara iaitu Brunei, Malaysia dan Indonesia. Nama asal badan ini adalah Majlis Bahasa Indonesia Malaysia iaitu MBIM pada 29 Disember 1972. Pada 4 November 1985, nama MBIM ditukar kepada Mabim apabila negara Brunei Darussalam telah menyertai kerjasama kebahasaan yang telah dijalinkan oleh negara Malaysia dan Indonesia iaitu MBIM. Seterusnya, sejarah Mabim. Penyeragaman ejaan antara negara anggota diisytiharkan pada 16 Ogos 1972 hasil gabungan ini. Usaha penyelarasan bahasa Melayu pada peringkat serantau memungkinkan komunikasi ilmu diperkasakan melalui pengistilahan atau penyusunan kamus istilah. Mempunyai jurnal sendiri iaitu Rampak Serantau yang diterbitkan setahun sekali oleh negara anggota secara bergila-gila. Dan yang keempat, keluaran pertama jurnal ini adalah pada 1994 bermula di Brunei Darussalam. Kini jurnal ini boleh dilayari oleh orang awam di bawah laman sesawang TBP. Tujuan dan fungsi Mabim. Mengadakan pertemuan kebahasaan berkala demi penyelarasan dan pendekatan bahasa kebangsaan atau rasmi negara anggota. Mengusahakan penyelarasan bahasa melalui penulisan kreatif, ilmiah, pedoman dan panduan. Mengusahakan pembinaan dan pengembangan bahasa kebangsaan negara anggota supaya menjadi bahasa yang setaraf dengan negara lain. Meningkatkan peranan bahasa kebangsaan atau rasmi negara anggota sebagai alat perhubungan yang lebih luas dan meningkatkan semangat kebersamaan dan persaudaraan antara negara anggota. Seterusnya, peranan dan sumbangan Mabim. Yang pertama, menentukan tata kerja, rencana dan pelaksanaan kerja Mabim. Yang kedua, menyusun pelbagai pedoman dan panduan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan bahasa. Yang ketiga, menerima keputusan sidang eksekutif. Dan yang keempat, merencanakan kegiatan kebahasaan lain yang sesuai dengan semangat piagam Mabim. Seterusnya, berikut merupakan logo Mabim. Gabungan 3 mata pena iaitu Brunei, Malaysia dan Indonesia. Logo tersebut membentuk payung atau tempat bernaung. Reka bentuk logo, negara Mabim seiring dan bekerjasama erat dalam bidang penyelidikan bahasa, tata bahasa, ejaan dan peristilahan. Jalur-jalur putih dan merah melambangkan terus subur berkembang gigih memperkasa bahasa Melayu yang semakin mencabar dalam era teknologi maklumat. Bulatan kuning pada mata pena, Mabim diterajui dan digerakkan oleh orang yang berwibawa dan konsep logo, kerjasama dan kesepakatan Mabim sebagai wahana pembinaan dan permasyarakatan bahasa Melayu serantau. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.